mangsa kes buli pelajar di Ceras yang kami laporkan sebentar tadi memaklumkan anaknya mengalami kecederaan serius di bahagian kepala. Kini berada dalam perhatian polis dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor. Perkara itu disahkan JPN Selangor dalam satu kenyataan pagi tadi. Ujar alasan tidak berpuas hati dan memendam rasa selepas mendakwa dibuli. Saya tak pernah minta untuk dipulaukan. Saya cuma nak seorang kawan. Setiap kali saya cuba mendekati mereka, mereka menjauh. Setiap ketawa mereka membuatkan saya rasa saya langsung tidak berharga. Bila saya ditolak, saya diam. Bila saya dipulaukan, saya diam. Bila saya menangis, tiada siapa yang tahu. Saya tertanya-tanya, apa salah saya sehingga tiada siapa yang mahu menerima saya? Orang nampak saya masih tersenyum, tapi tak siapa tahu setiap hari saya pulang dengan hati yang terluka. Saat saya jatuh, saya sangka tiada siapa yang akan peduli. Namun, ada tangan yang menghulurkan bantuan. Masih ada insan yang sudi melihat, mendengar dan membantu saya bangkit semula. Ketika itu, saya sedar saya tidak keseorangan. Saya simpan semuanya seorang diri hingga saya rasa tak mampu lagi. Hari ini saya memilih untuk meluah. Kadang-kadang luka yang paling sakit bukan pada badan tetapi pada hati. Baru saya sedar berkongsi beban dapat menenangkan jiwa. Kami bukan mangsa. Kami bukan beban. Kami juga manusia. Dan kami juga ingin bahagia. Berilah duri. Jadilah harapan yang melindungi. Bukan yang menyakiti. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون